marshmallow. Nampak ke? Nampak ke? Tak tangan. Tutup. Yes. Hi, welcome to Amira Galaxy channel. So, I just want to tell you guys that I've already got the winner, 300 pemenang tu, dan dia adalah Winda. Thank you so much. And I already post to her the SW Max, and thank you so much for subscribing my YouTube channel, to support in whatever that I'm doing in my YouTube channel. And kalau korang nak beli SW Max ni, korang boleh just PM Mira, okay? Then as you guys read by the title that me and my friend are doing the Chubby Bunny Challenge. And okay, so just enjoy the video. Thank you so much. Okay, let's go. Kita tengok dia. So kita, yes. So kita nak cari marshmallow for. Tak ada je. Tak. Hidup. So kedai pertama tak ada marshmallow. Nah, kita orang dah jumpa marshmallow. Berapa ni? Nampak Bapak mahal dia. dua tu. 10. Tu RM3. Kenapa? Tak nak simpan. Kan? Sekejap. Banyak tak? Sikit je. Tapi boleh kot. Besar ni. Sebab ada satu jenama je. Syafika salah jalan. Dia kata kat seberang tapi kat sebelah sini. Berapa tahun dah kat sini? Baru pindah, sorry. Sekian like always. Jadi okay kan? Boleh ambil 5. Kau banyak sangat. Okay lah. Sebab tadi tu besar je bukannya. Sebab dia nama je aku rasa tadi tu. Sebab tu je nama mahal. Tapi satu ni je. Siapa ni je? Okay, tak apalah kita ambil. Comelnya. Kena campur. Kita ambil ni campur. Pink kot banyak lagi je. Dah. Cukup kot? Cukup? Serius eh? Yang kecil 2 kot? RM2? Sebab berapa yang satu? Sikit banyak Mira. Murah-murah lah tu. Ni sedap gila ke? Sedap, lembut. Lain daripada gummy biasa tu. Murah pun murah. Selalu ada kawan Mira tu dia beli yang dekat, dia beli yang Coca-Cola tu dekat 7E, tapi tak Yang tak sedap. Yang jenama apa tu? Tapi dia Coca-Cola kan. Mesti. Tapi ni sumpah sedap. Yogurt ke ni. Kat DIY Everything's at DIY. Buat Nak ni lagi sekali. Sebabkan challenge tadi tak jadi. Nak ajar semput. Kita masih stop. Nak ajar banyak lagi. Jadi kita retake. YB kita busy hari ni. My Sprite. I spirit. Dua. Membazir dah tadi. Aku cuba telan tapi tak boleh. rasanya ni tak macam tak sesuai masuk lah. Kan dia panjang kan? Buka yang ni je. Tak? Bakar sedap ni. Kau pernah makan ke yang bakar? Pernah letak dalam ni oven. Sekejap. Dia kan, dia
Apa tak? Dia hantar esok, hantar malam ke malam. Salahnya kan? Aku faham pasal aku macam boleh-boleh. Asal macam esok petang boleh. Aku dah cakap esok kat sini kan. Rupanya nak hari ni. So dia cakap yang tadi tu typo hantar hari ni. Hi everyone. So hari ni Mira nak buat dengan kawan-kawan Mira. Naja dengan Syafiqah. Orang panggil Aina kan? Mana-mana boleh. So kita nak buat Ice spirit. Ice spirit. Spirit. Dekat TikTok yang viral tu. So kat sini kita ada 3 saluran air. Syafiqah buat. Okay, yang ada ais Lepas tu kita orang upgrade sikit, letak sumi. Patutnya tak ada, tapi nak rasa sedap. Najwa macam pernah tengok kan? Ada ke orang letak tu? Ada. Tak. Nak letak tak? Tak apa, try je. Dia tak Boleh sama je. je. Try je nanti. Tapi cawan ni tak transparent lah, dia macam tak nampak. So kita letak je. Dia buat rasa basic ke? Rasanya aku tak tahulah, tapi ada yang baru-baru ni dia kata lagi So korang jangan cuba tau. Mak kata kat TikTok tu, korang jangan cuba. Sebab ni orang kata ala-ala apa? Yang Korea punya tu soju. Oh, Soju kan. Tapi kalau kita niat nak rasa tu tak boleh kan? Lagipun kita orang pakai ice spirit, so okay kot. Ice spirit adalah mana? Ni ice spirit tu. Ni ice spirit. Ice spirit Ice spirit. Dengan kita orang tak jumpa Yakult, so kita pakai Vitagen yang susu je. Ada straw dia tak? Tak ada. Mana straw tu? Aku Alah. Dah macam buka air dia. sikit. Sebab nak rasa je, so seorang sikit je. Okay, Najah buat ice spirit Najah. Dengar ke? Lalu ya, tak bawa mic. Banyak mana? Sampai penuh. Serius lah. Kena habis Sedap kan? ke? Sedap. Serius Dapat sedap. rasa ke? Ya, high tu, high. Syafiqah tadi kita orang Siang-siang lagi nak high. Semua benda ni kita orang beli dekat DIY je. Boleh dapatkan kat DIY kan. Ada marshmallow ni. Semua ada. Ice spirit. Ice spirit pun sama. Cuma dah air siap. je. Murah ke kat DIY? Murah. Ni satu ni RM2. Yang ni Kau RM1. letak RM10. Ada kat Maiden tadi kita orang pergi. RM10 satu paket. Tak berbala. So dah siap. Korang rasa lah. Okay, kita nak rasa. Tak payah kacau. Tak payah kacau. Tak ada sudu lah. Anggaplah dah kacau. Kacau ke tak? Aku rasa dah ni sebab dah putih dah tu. Kita rasa. Okay. Cheers. Bismillah, bismillah. Cheers. To make it halal. Sedap kan? Basically rasa Vitagen. Rasa Vitagen tapi dia macam rasa sparkling kan. Rasa macam air soda. Maybe kena cari Yakult juga kot. Okay, kalau kita nak tahu sama ke tak, kita kena beli soju. Najah tu lah ya. Tu pendapat je. Okay. Sedap. Rate. 9 over 10. Serius Wah. lah? Najah? Banyak gila. Sebab Jadi sedap. over 10 Over 10. Ha. Out of 10 berapa Najah? Kau nak try soju dulu. 7 kot sebab 7. biasa je. Itulah, tak tahulah kenapa kat TikTok ramai sangat. Okay, so kita lepas ni kita nak buat apa ni? Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Chubby Bunny Challenge. Ni. Marshmallow. Cium. Nampak ke? Nampak ke? Tak tangan. Tutup. Betul. Yes. Ha. Okay. Okay. So, sampai Terus sini. dia Macam mana? So, kita orang main macam ni. Setiap satu perkataan Chubby Bunny Challenge, kita orang akan masukkan satu marshmallow dalam mulut. So, siapa yang terluar dulu tu, dia kalah. Okay. Sekejap macam mana? Kita sebut Chubby Bunny, lepas tu kita masukkan satu dalam mulut. So, kita ulang benda tu sampai dah tak muat. So, siapa Okay. yang luar dulu tu, dia kalah lah. Okay.
Okay. Mine. Okay, stop. Start ke apa ke? Jom start. Okay, let's start. Yang Kita sama, sebut channel yang channel sama ke? challenge. Ha. Ke? Kita sebutkan Cabi Bani masuk. Okay, mari masuk. Okay, 1, 2, 3. Tak sebut Sebutlah Najah. Ha? Cabi Sendiri Bani. sebut. Kena masuk dulu baru sebut kan? Oh ya, oh, lah. Lah. Okay, Kan? jom. Okay. Take 2. Itu rasanya ambil yang ni kot. Jangan ambil yang Yang ni. Yang ni je kot. Korang ada Sebenarnya ambil ni rasa. ke tadi? Ada. Ada. Kat tepi ni. Yang ni yang buat rasa tu. Okay. 1, 2, 3. Cabi Bani. Cabi Bani. Cabi Bani. Oh, masuk dulu eh. Cabi Bani. Cabi Cabi Bani. Bani. Cabi Bani. Bani. Cabi Bani. Ani. Cabi Bani. 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 Dua, empat, enam, 8, 9, 12. Dua belas. Boleh ke gigit? Biasa. Boleh kau gigit eh? Jap. Dia gigit. Gigit. Tengok aku punya elok je. Dia terkena kat besi. Kena kat besi lah. Jap. Oh, ni dah tinggal apa? 9 je kan? 9 je. Cik 12. Wow. Pemenang dia Najah eh. Boleh ke nak makan? Oh, tak tahu. So kita end this session makan. Korang buat berapa pada banyak? Banyak 20 pun ada orang putih. Apa Ada ah? yang sambat. Ada yang kan benda yang lama punya kan. Dia sumbat 20. Kau dia punya marshmallow kecil. Haa, ada yang kecil Yang lah. ni, yang ni. Tahu tak yang masuk dia kecil? Ada yang macam gabus. Itu kecil sangat. Sumbat 30 lah, rasa apa tak ada. Kunyah. Pak, boleh kunyah tau Pak. Ada lah. Sebab Cik kalau makan marshmallow dengan ni. cicah ke? Kita try eh. Najah punya dia. Try saya. Dia ni ice spirit tadi. Cicah eh. Bukan lah. Rasa apa Najah? Oh, Masa apa? rasa apa man? Sebab apa? Dah. Tak nak orang lain. Masuk. Mira tu apa? Macam mana? Kau tak Mira? Jamu, sini white dengan baju kurung. Roshi. Ada ni korang. Tapi Dia tu ni sesuap nasi. Kita tak. Dia ni sehelai baju. Gitu. tapi yang first tu dia juga. Ya, tak ada air batu. Nak ke? Tak ada air batu dah rasanya. Habis lah tadi. Kau dapat dah cair.
Apa yang cair? Ais tu kot. Ais cair tu Dia tahu lah kot. Okay, thank you for watching the Chubby Bunny Challenge by me and my friends. And I'm sorry if the quality or the audio is going wrong because Mira ada bawa microphone untuk rakam kita orang. So it's just a set, but it's not so sad. We just doing for fun. And for the next challenge is 10 ringgit challenge at me and my friend doing at Mr. DIY. Kalau korang nak tengok, korang kena stay tuned for the videos. Okay, if you guys are new on this channel, jangan lupa hit subscribe button, like, comment and share. Okay, thank you. Stay tuned for the video guys. Bye.